Betul pakcik, tak ada orang nak beli emas ketika emas ni mahal. Tapi saya nak bagi tahu tuan-puan semua, 1 gram emas pada tahun lepas pernah mencecah RM460. Itu pun dikira mahal tahun lepas. Tapi sekarang 1 gram emas dah mencecah RM600. Nak kata apa? Setiap zaman emas itu akan mahal. Tapi apabila kita telah melangkaui sejarah, maka emas yang mahal tahun lepas sudah dikira murah. Sebab sekarang nilai 1 gram emas dah mencecah RM600. Walaupun tahun lepas RM490 itu dikira mahal. Tetapi sekarang ia sangat murah berbanding sekarang. Bermaksud apa? Kalau tuan-puan nak adakan simpanan untuk jangka masa panjang dan tuan-puan takut harta tuan-puan terhakis dengan inflasi, maka saya sarankan menabung dalam bentuk emas fizikal begini. Emas boleh mengekalkan kekayaan tuan-puan. Walaupun tuan-puan kalau nak beli nasi tak perlu pakai emas, tuan-puan boleh jual emas, dapatkan duit segera untuk tuan-puan survive ketika berlaku kegawatan ekonomi. Ingat tuan-puan, emas merupakan salah satu aset fizikal yang boleh mengekalkan kekayaan. Emas tidak menghasilkan dividen, tetapi sekurang-kurangnya kekayaan tuan-puan tidak terhakis dengan tuan-puan menabung aset emas fizikal begini.